seterusnya, destinasi seterusnya kita nak pergi ke desa farm tu yang ada lembu-lembu tu kan. Kena pergilah. Okay, kita dah sampai ke desa Fairy Farm. Okay, ni tempat wajib pergi ke sini, ke Kundasang untuk singgah di sini. Ada ni. Okay, kita dah sampai. Nampak tak? Welcome to Desa Dairy Farm. Tadi saya sebut ferry kan, bukan ferry, dairy. Okay. Okay. Okay, kita kena ambil tiket masuk dulu. Lepas tu ambil tiket untuk 2 orang RM10. Hari ni tak tahu, hari ni kena redah je. Oh lah, untuk cucikan ni kot, cuci punya tayar kereta. Mungkin kat dalam tu agak kotor sikit ke, sebenarnya aku tak faham. Okey, cantik guys pemandangan kat sini. Sini sejuk sangat. Wah guys, cantik guys, kabus-kabus gini guys. Kita pun dah cuba cakap sabar guys. Aku ketawa dia, aku cakap sabar. Hentam je lah bu. Oh, macam dekat overseas dah kita ni. Wah, tengok dia ada satu bandu tree. Ada ni. Okey. Tengoklah. Okay, kita dah sampai tempat parking. Nak parking kereta dulu guys. Ni kena parking here. Ni ada. Oh, sakitnya pinggang-pinggang jalan dekat sini. Okay, jom kita cari parking. Parking ada lagi lah ujung sana. Wah, dah ramai dah. Sebab sini memang tumpuan lah kan. Ada hujung sekali. Ada. Kita dah sampai. Cantiknya suasana kat sini. View dekat sini cantik. Subhanallah. Jom kita nak gerak ke laluan berjalan kaki. Dia ada tempat berjalan kaki kat sini. Dia ada laluan berjalan kaki. Lah tempat-tempatnya. Kita boleh ambil gambar. Saya dah ambil gambar. Ni dah panas dah ni. Okey, kat sini apa? Bagi makan. Jom lah tengok. Kat sini ada milk feeding. So kita boleh belikan Zuzu. Wah. Tengok pemandangan tadi kita bagi minum susu. Kita nak pergi gerak, pergi jalan-jalan. Guys, dekat bandar ni sorry saya kena tutup hidung sebab bau dia macam agak kuat. Saya rasa sekarang ni yang korang nampak tengok lah. Okey lah. Bye. Okay, kita sampai ke kafe-kafe dia. Ramai betul orang. Okay, jom kita nak ambil gambar di sini. Sini pun dah ramai guys. Inilah tempat yang kita kena ambil gambar. Okay, inilah tempat dia. Musim cuti sekolah ramai guys. Ini juga ada souvenir shop. Ini pemandangan daripada atas. Korang tengoklah.